Apa masalah Haji Zainal dengan aku ni? Yang korang duk laga-lagakan ni. Video suara Haji Zainal. Lepas tu kau letak muka aku. Seolah-olah aku ni Barua lah. Ejen 8200 Israel. Dibayar oleh Israel ni. Sekarang ni. Janganlah macam tu. Ini tak tahulah Haji Zainal tahu ke tak tahu ni video yang korang edit letak gambar aku ni. Kalau Haji Zainal tahu ni aku rasa kena balon korang ni. Saya bagi tahu daripada awal lagi. Tuan Mahathir tak klaim apa-apa pun. Padahal Sumuk Flotilla ni 2010 Tuan Mahathir lah yang asaskan. Kenapa? Nak bagi tahu kewujudan Gaza di mata dunia. Nak tunjukkan kezaliman Israel. Jadi misi Sumuk Flotilla ni pun yang kali ke berapa? 38, 37. Kita tak petikai pun. Yang kita petikai kan Anwar Ibrahim. Dia punya lakonan ni. Dia punya sandiwara ni. Macam mana dia ni nak claim kredit. Menunggang Sumuk Flotilla. Takkanlah korang nak kata, oh itu bermakna against Sumuk Flotilla, kepala otak engkau. Kita tak sokong Anwar Ibrahim. Dan semalam terbukti. Poster pun muka dia kata nak sambut kepulangan Wira. Malam tadi pun dia juga jadikan pentas platform nak menghalalkan kedatangan Trump pula. Apa benda tu? Aku menang mahkamah lah panggil Anwar Barua Israel Zionis. Korang ni betul lah. Inilah dia Brigade 8200 yang dibayar oleh pejabat Perdana Menteri. Kerja dia nak adu domba pecah belah rakyat. Hentikanlah kerja-kerja bodoh ni. Ni termasuklah juga influencer-influencer yang mana duk main TikTok ni. Yang nak ulas ni. Kalau nak ulas tu fikirlah dulu. Jangan main sembuh je. Kenal tu siapa yang menunggang. Tu Anwar Ibrahim tu. Dia Barua. Inilah sebab aku rasa kenapa Haji Zainal bila balik dia belah tak sekali semua. Ini sebab kenapa semalam Haji Zainal tak pergi. Sebab dia tak nak ditunggang. Kenapa Haji Zainal tak pergi? Sebab dia tahu korang ni semua penunggang. Aku nak tunggu apa Haji Zainal nak cakap dalam kes ni. Aku nak tengok dia smash korang. Sebab apa? Engkau fitnah, gunakan suara dia, hentam aku. Jangan. Tak boleh, Haji Zainal mesti marah punya. Kan? Kita tengok macam mana tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi-pagi ni kita sarapan mah. ZRA dah bangun tidur belum? Kencing, berak kencing, tukar pamper tu bang. Kalau abang pakai pamper, berak kencing abang tak tukar. Tarik dengan air kencing yang duduk dalam pamper abang naik ke otak. Bila naik ke otak, tarik kalau naik ke otak tuan-tuan, otak jadi tarik. Sebab tu tuan-tuan keluarkan abang-abang keluarkan komen, ini drama, ini wayang, ini cari publicity. Kita bukan orang yang struggle di media sosial bang. Nak jadi gangster tak tercapai, nak jadi taiko tak tercapai, nak jadi pengkritik politik tak tercapai. Okey, kita bukan orang-orang yang telah datang ke media sosial dengan pelbagai-bagai cita-cita tapi semuanya gagal. We are not a loser. Kita running Palestin 2 tahun lebih. Saya committed Palestin daripada 2005. We not a failure. Kita tak datang ke media sosial bermula dengan gelaran nak jadi gangster. Lepas tu jadi gangster Pala Pak Toya. Lepas tu kita datang ke media sosial nak jadi pengkritik politik. Lepas tu jadi pengkritik politik 2 sen pun tak boleh nak jual. Nak tolak bukan saja ke pajak gadai. Dijamukan anjing pun anjing tak nak makan. Maka saya jelaskan bagi orang yang mengkritik semua proses untuk membangunkan Palestin ibarat seekor anjing. Anjing ni tuan-tuan, kenapa dia menyalak malam? Bukan hina dia menjadi anjing. Kerana ketidakfahaman anjing tentang kejadian dunia. Anjing ni dia menyalak malam ada 2 perkara. Kerana cemburukan bulan mengambang. Anjing dia menyalak malam, dia cemburu bulan mengambang. Sebenarnya bukan salah bulan. Bulan mengambang ini adalah kejadian alami. Kejadian alami dunia. Berarti kerana anjing merasa terhina, dia hidup di tepi jalan merempat dan menjadi binatang yang terbuang. Maka satu hari dia melihat bulan mengambang. Maka datanglah cemburu kepada anjing. Yang mana kebodohan anjing ni dia tak tahu bulan mengambang adalah satu kejadian alami. Setiap bulan akan ada satu pusingan. Di mana bulan ni akan penuh. Walaupun bulan ada sampai 12 bulan setahun, anjing tetap bodoh walaupun dia dah hidup bertahun-tahun. Dengan mengatakan setiap kali malam bulan mengambang, dia kena menyalak. Kerana aku masih di jalanan, aku masih menjadi binatang terbiar, aku menjadi binatang kelaparan, tapi bulan mengambang dan kemudiannya dipuja-puja manusia. Satu lagi datang anjing yang tamak. Dia nak macam-macam. Maka dia menyalak kerana merongrong tulang. Dia menyalak kerana merongrong tulang. Tanpa menyedari tulang telah ada antara 2 rahangnya. Pegang tulang, rongrong lagi, tulang yang ada pun jatuh. Rasa tak ada tapak tulang. Anjing yang kelaparan tulang. Gigit lagi tulang, rongrong lagi. Jatuh lagi. Maka itulah ibarat orang yang selalu bercakap tentang drama, dia tak tahu tentang perjuangan, dia bercakap tentang ni cari publicity. Kalau dalam hidup kita gila publicity bang, kita gagal jadi artis kerana muka kita macam kotak kasut. Kita gagal menjadi pengkritik politik kerana fahaman politik kita hanyalah sejengkal. Kita gagal menjadi gangster kerana orang nak rindu
Jangan datang dan ganggu soal-soal perjuangan yang orang berpegang pada Ittihad. Ingat nak jadi gangster, nak jadi pelakon muka kotak kasut, tak popular di media sosial. Nak jadi influencer, hidung macam jambu batu, tak dapat popular. Itu bukan salah kita. Itu bukan salah orang yang berjuang untuk mencintai Palestin. Soal orang yang berjuang untuk mencintai Palestin, dia tak cari glamour, tuan-tuan. Saya bagi tonton tak, Abu Ubaidah sangat popular, lebih besar daripada apa yang kita ada. Mereka tidak berjuang untuk mencari publicity. Mahmud Darwish, Alec Odeh ditembak mati di Simpang Lebuh Raya. Alec Odeh, orang yang ditembak mati di Simpang Lebuh Raya. Dia menulis puisi zaman tak ada media sosial. Dia dibunuh oleh ejen-ejen Mossad kerana puisi dia sangat pengaruh. Rafa'an, seorang penyair, dia tak stream pun daripada Palestin. Tapi Israel tembak rumah dia kerana tulisan-tulisan dia di media barat sangat dipengaruhi dan sangat mempengaruhi orang lain. Jadi perjuangan mengenai Palestin ni, tuan-tuan, bukan budak sumut je buat, bukan kawan-kawan sumut je buat. Dia dilakukan oleh seluruh dunia. Oleh orang-orang yang tidak dilahirkan sebagai anjing yang cemburukan kepada bulan dan anjing tamak yang kehilangan tulang yang digonggong. Jadi saya buat tuan-tuan faham. Jadi janganlah cuba menjadi bajingan yang kemudiannya nak mengatakan semua orang dalam hidup ni nak populariti dan nak limelight. Tak ada. Siapa berani datang studio saya? Saya raikan. Saya berani. Jemput saya pergi tempat orang-orang yang ni. Saya berani. Dan saya bagi calculation, orang-orang yang mengkritik sumut ni, anda bercakap 10 minit. Saya cakap 3 minit dia. Anda cakap 10 minit, saya cakap 3 minit dia. Sebab saya faham, kena bagi 10 minit sebab bodoh sentiasa membiak. Ambillah 10 minit. Sebab orang bodoh ni, dia perlukan 10 minit. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, dia perlu 3 minit dia. Datang ke studio saya pun saya raikan, pergi sampai ke rumah tuan-tuan pun saya akan pergi. Janji kita berdebat mengenai bagaimana perjuangan mengenai Palestin sebenarnya bukanlah perjuangan drama, bukanlah perjuangan wayang, dan bukanlah perjuangan untuk mendapatkan publicity. Benda ni bukan baru, tuan-tuan. Oleh kerana orang bodoh ni tidak membaca sejarah. Dia tak tahu perjuangan membebaskan Palestin ni. Saladin kita ingat sampai sekarang. Tapi tak siapa mengatakan Saladin tokoh yang glamour. Saladin diingati kerana tokoh yang paling penting dalam sejarah Islam membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ada istilah Saladin adalah bintang popular. Kenapa Raja Muhammad Al-Fatih diingat? Raja Muhammad Al-Fatih diingat pada tahun 1458 dia membebaskan Konstantinopel kerana dia ingin memenuhi kehendak Allah. Satu hari jatuhlah Byzantine ini kepada tangan orang Islam. Dia bukan seorang penggila glamour dan dia bukanlah seorang yang cuba menjadi populis. Jadi sejarah perjuangan Palestin ini dah berlaku dengan peristiwa yang begitu panjang. Sebelum Palestin jatuh pada 1948 di atas pakatan di antara British dan juga Israel, Palestin dah pernah jatuh dah dulu. Pada tahun 1099. Ditebus semula 88 tahun kemudian oleh Saladin Al-Ayyubi. Saladin Al-Ayyubi sekarang dihormati di barat dan timur. Dihormati oleh orang Islam kerana membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dihormati oleh orang barat sebagai seorang yang apabila berjanji, dia berjanji sebagai seorang Muslim sejati. Itu je. Jadi yang mana saya kata dah tua pakai pampers. Bila pakai pampers, berak kencing tukarlah bang. Nanti abang tak tukar berak kencing duk masuk kacau orang sumut ni nak glamour sumut nak apa. Tarik ni kalau dah berkejam-kejam bercampur dengan air kecing duduk dalam pampers, dia naik ke kepala, otak pun jadi tarik. Tu saya bagi tahu aja. Jemput saya ke tempat tuan-tuan pun saya datang untuk berhujah mengenai perjuangan sumut, berjuang golongan pergerakan Freedom Flotilla ataupun civil society. Tak ada masalah. Dan saya boleh bagi tahu saya perlu 3 ke 5 minit, tuan-tuan ambil lah 10 ke 30 minit pun. Sebab bodoh memang sentiasa memerlukan ruang yang besar. Sebab bodoh adalah baja yang membiak. Hujah saya tak perlu panjang. 3 ke 5 minit je. Sebab perkara yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Pendek je ayat dia. Okey? Terima kasih. Sebab ramai orang minta saya komen kan. Saya tak kira lah. Tuah ke, lekir ke, lekiu ke, kasturi kan. Pakai nama-nama yang molek. Orang yang biasanya buruk akhlak ni memang bersembunyi di bawah nama yang baik. Macam-macam lah. Okey. Terima kasih. Kalau ada soalan saya ambil. Saya dah boleh baca soalan tuan-tuan. Ketidur je penat malam tadi kan. Buat wayang dekat Bukit Jalil. Aku dengar kata satu lagi kapal kena tangkap juga Aduh. Bodoh apa ni? Kan? Baru je kena tangkap satu, ni kena pula. Lah, dah tak tahu lagi ke kata Israel tu akan tangkap kapal kau? Tahu kan? Ini buat apa ni? Depa ni misi Gaza ke? Misi apa ni? Orang Malaysia, kau kalau rasa-rasa nak glamour, dia sana sekarang. Balik
Boleh buat wayang. Saya diseksa, saya didera apa semua. Nanti Anwar boleh buka stadium Bukit Jalil tau. Kau boleh naik pentas. Kena rampai pula sebiji lagi dengan Israel. Cantik. Korang punya lakonan lah. Ya Allah. Mengambil kesempatan dalam kesempitan rakyat Palestin tau. Dosa tau tipu. Korang buat apa ni? Ha? Tanya kat si Haji Jenal Mangkuk Jamban tu. Bila nak jawab soalan aku? Ajak berdebat. Dekat sini pun tak boleh jawab soalan, ajak berdebat. Kepala bapak dia apa? Cakap kat dia. Jangan duk kutuk-kutuk muka orang yang handsome macam aku ni. Sebab yang tua bangka bau tanah, muka macam Mangkuk Jamban tu, dia. Bukan aku. Aku handsome. Nak tahu aku handsome tak handsome pasal apa? Aku pernah kena tangkap haluat. Tu menunjukkan aku handsome. Bukan kena tangkap liwat main jubur macam Anwar tu. So fikir-fikir kan. Aduh, kesian kan. Baru aku tahu rakyat Malaysia ni ramai yang tak sub bodoh je kan. Otak tak nak jalan punya. Dia tengok jelas pun dia tak percaya ni. Heran sangat aku dengan kecaman korang. Ini jebat makin kecam, makin berdiri kau tahu. Okey? Aku koyakkan kau Jenal sampai ke sudah. Kau punya lakonan Mai sini aku koyakkan kau orang punya grup. Ini bukan misi apa? Rotella. Ini misi Rottweiler kau tahu. Korang ni dah kenapa? Ha? Korang ni dah kenapa? Elok je kita ni tiba-tiba bergaduh pula. Takkanlah kita bodoh sangat sampai masuk dalam perangkap tu. Sampai cabar mencabar. Ha?